Okay, saya nak tunjuk memang beza gila cara pilih kaunter saham dengan FCPO. So, korang boleh nilai sendiri mana satu yang lagi senang. So, macam kita tahu, saham ni ada 1000 kaunter saham. Ada dua cara nak pilih kaunter saham. Yang pertama, korang kena pilih gunakan technical analysis. Yang kedua, pilih guna fundamental. So, macam saya nak tunjuk cara guna pilih technical analysis. Cara yang pertama yang anda kena buat adalah buka je TradingView. Dekat bahagian TradingView ni, apa yang anda kena pilih, anda pergi kat bahagian tepi ni, anda klik screener. Okey, bahagian screener ni pastikan dekat bahagian market ni, anda dah tukar kepada market Malaysia. Klik je market Malaysia. Lepas kita dah tukar market Malaysia ni, kita nampak kat sini ada 1078 kaunter saham. So, banyak gila kan? Kita kalau boleh nak pilih 10 kaunter saham saja yang terbaik. So, daripada sini, kita nak shortlistkan lagi. Macam mana cara dia? Cara dia saya akan pilih price. Saya akan pilih price dan bahagian price ni saya akan tekan bahagian manual setup ni. Lepas tu saya pilih between. Lepas tu saya pilih harga antara 0.2 iaitu 20% ke RM1 saja. Ini harga yang saya nak lah. Next step, kalau kita tengok kat sini daripada 1000 counter tadi dah jadi 500. Kita nak sikitkan lagi, nak kecilkan lagi dia punya list tu. So, saya akan pilih volume pula. Dekat volume ni, kita akan pilih above. Dan bahagian value ni, saya akan pilih 1M. Okay. Kenapa kita nak pilih volume ni? Sebab kita nak pilih counter-counter yang aktif sahaja. So, kalau kita tengok kat sini, daripada 1000 jadi 500, sekarang jadi 105 counter sahaja. So, daripada 105 counter ni, kita nak pilih pula kalau boleh 10 counter saja. So, ada lagi next step dia. Next step dia apa? Kita nak pilih counter saham yang uptrend saja. Yang downtrend, yang sideways kita tak nak. Sebab saham ni kita tahu. Saham ni kita boleh buat untung bila harga pasaran menaik sahaja. So, apa yang kita kena buat? Kita tengok satu-satu saham. Contoh saham Z-Trick ni. Adakah saham Z-Trick ni uptrend? Kalau kita tengok, tukar time frame daily. Dekat uptrend, jawapannya tak uptrend. So, skip next counter. So, kita tengok lagi counter MBSB. Adakah counter MBSB ni uptrend? Kurang uptrend lah bagi saya. Tak cantik. Dia punya chart pun tak cantik. So, kita skip. Next, kita akan tengok counter. Try kita tengok counter pharma. Adakah counter pharma ni uptrend? So, kita tengok. Okay, counter pharma ni uptrend. So, bila uptrend, kita akan masukkan dia dalam kita punya watchlist. Ini adalah step-step dia. Macam saya dah adalah watchlist saya. So, step dia sangatlah rumit, sangat licin dan mungkin akan ambil masa anda berjam-jam yang tak ada pengalaman untuk shortlistkan saham-saham yang terbaik sebelum kita trade sesuatu counter saham. Tapi, saya nak tunjukkan berbeza pula dengan cara untuk pilih counter FCPO. Sangat simple, sangat mudah, sangat senang. Macam mana cara dia? Macam kita ada jadual, kita rujuk jadual ni untuk tengok counter mana yang aktif. Tak perlu nak set macam saham tadi, nak set satu-satu, nak tengok mana aktif. FCPO lebih simple. Ada jadual ni, kita tengok sekarang berapa hari bulan. Kita tengok dekat dalam jadual ni berada di dalam lingkungan tarikh mana. Kontrak FCPO ni kita akan tukar setiap 15 hari bulan. 15 September sampai 14 Oktober ni kita akan pakai kontrak Z. So, apa kita kena buat? Masuk je kat dalam TradingView tu. Masuk dalam TradingView. Type saja FCPO Z 2025. Klik dan kita dapat kontrak FCPO yang aktif ketika ini. Dan ini adalah kontrak FCPO yang aktif ketika ini. Yang mana kalau anda masuk, memang counter-counter chart ni chart yang aktif lah. Chart yang cantik. Kalau anda tengok kat sini, saya buka time frame 5 minit. Cuba anda tengok. Saya buka time frame 5 minit dan anda tengok candle FCPO pada 5 minit. Cantik, ada volume. Berbeza sangat dengan saham. Kalau anda trade gunakan time frame 5 minit pun still ada peluang untuk buat untung. And tak perlu nak tunggu lama banding dengan saham. Kalau kita buka kat saham tadi, contoh kita buka counter hektar 5 minit. Nampak dia punya chart macam mana? Bersepah, sangat-sangat tak ada volume yang mana kalau anda masuk saham-saham yang macam ni memang duit anda akan tersangkut dan kemungkinan anda ada peluang untuk rugi.